Hutan simpan kita banyak jenis nasibnya. Ada yang dibalak, ada yang dilindungi. Ada pula yang disangka tiada lagi, tiba-tiba muncul penuh bermisteri. Kisah kita hari ini dipetik daripada platform Fate of Our Forest. Watak utama dan juga mangsa utama ialah hutan simpan Parit Dayung di daerah Bagan Datuk, negeri Perak. Pada 9 hari bulan Julai tahun ini, tahun 2026, iaitu 2 minggu lalu, Kerajaan Perak memansuhkan 5.5 hektar daripada hutan simpan Parit Dayung. Itu memang kuasa kerajaan negeri. Dan saya tahu sebab saya update platform Fate of Our Forest. Tapi yang buat saya rasa hairan ialah dari mana datangnya hutan simpan Parit Dayung. Dalam pengalaman saya sebagai seorang wartawan yang sudah 6 tahun giat melaporkan pengurusan hutan simpan di Semenanjung Malaysia, tidak pernah satu kali pun saya lihat nama Parit Dayung. Tak ada dalam dokumen atau rekod kerajaan seperti laporan tahunan, seperti laporan audit atau peta-peta mana-mana pun. Misalnya, dalam laporan rancangan pengurusan hutan negeri Perak yang diterbit pada tahun 2021, dalam tu ada peta sumber hutan negeri Perak. Tengok, kat daerah Bagan Datuk tak ada langsung hutan simpan. 1 hektar pun tak ada. Jadi, inilah yang jadi misteri. Dari mana datangnya hutan simpan Parit Dayung yang kerajaan Perak boleh memansuh 5 hektar 2 minggu lalu. Adakah peta ni yang salah, tersilap? Atau mungkin ada cerita kat belakang yang lebih hangat? Jom, ikut saya buat siasatan ini. Peta, not peta, peta. Okay. Let's go. Mari, kita mula dari asal hutan simpan Parit Dayung. Hutan simpan Parit Dayung ada birthday dia. Birthday dia adalah bulan November tahun 1957. Itu hanya 2-3 bulan selepas merdeka. Saya tahu sebab saya dapat warta ni yang menunjukkan asalnya hutan simpan Parit Dayung. Warta ini dikongsi dengan saya oleh Encik Mio Raza, seorang aktivis pemeliharaan hutan yang cukup veteran di negeri Perak. Tapi apa yang terjadi kepada hutan simpan Parit Dayung selepas ia ditubuhkan pada 57? Google atau internet memang tak ada jawapan ini. Jadi sebagai wartawan, saya pergilah ke Perpustakaan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia kat Kuala Lumpur. Dan di situ dalam perpustakaan itu ada banyak laporan tahunan yang tua. Jadi saya pergi dan saya mencari laporan tahunan bagi negeri Perak yang paling tua yang saya dapat ialah pada tahun 1968. 68 ya, memang tua. Dan dalam tu ya, boleh nampak memang ada rekod hutan simpan Parit Dayung. Keluasannya 133 ekar, jenis hutan paya laut. Baik. Dan selepas tu ada juga kat perpustakaan laporan tahunan bagi 7374 masih sama keluasannya 133 ekar, tidak berubah. Baik. Tapi pada laporan tahunan tahun 75 ada yang aneh. Tengok. Masih ada nama hutan simpan Parit Dayung. Dia ini ada satu typo lah. Tapi memang hutan simpan Parit Dayung. Tapi tak ada keluasan lagi. Boleh nampak ada dash-dash. Mungkin kosong-kosong lah. Tapi jumlah keluasan hutan simpan paya laut sama dengan tahun 74. Seolah-olahnya yang 133 ekar tu masih dikira dalam jumlah ni. Okey, ini aneh sikit. Mungkin hutan simpan Parit Dayung dah dimansuh, mungkin belum lagi kat tahun
75. Atau mungkin ini satu typo saja. Biasa kan, typo itu satu kesilapan biasa. Dan selepas tu, saya merujuk kepada laporan tahunan 80-an. Ada 86, 87, 88 kat perpustakaan tu bagi negeri Perak. Semuanya tak ada nama hutan simpan Parit Dayung. Tiada dalam senarai, tiada dalam peta hutan simpan. Dan pada 89 pun tak ada. Dan sejak itu sampai hari ini, dalam semua laporan tahunan yang saya boleh cari dan peta-peta semua tu, memang tak ada sebutnya nama hutan simpan Parit Dayung. Jadi, saya anggap hutan simpan Parit Dayung ni dah tak ada lagi lah. Tapi, seperti yang saya kata pada awalnya, hutan simpan yang disangka tiada lagi, tiba-tiba muncul penuh bermisteri. Dan bagaimana ia muncul? Ia muncul 2 kali sebab ia dimansuh 2 kali selepas 80-an, tahun 80-an. Kali pertama ialah pada tahun 1990. Ini wartanya yang juga dikongsi dengan saya oleh Encik Mio Razak. Dalam ni kita boleh tengok kerajaan negeri Perak memansuhkan keluasan 93 ekar dari hutan simpan Parit Dayung. 93 ekar. Dan dari mana datangnya 93 ekar ni? Dengan setiap warta, dia ada tulis satu pelan warta, nombornya. Dan Encik Mio pun ada pelan warta ni, dia tunjukkan kepada saya. Saya gunakan sikit ilmu geospatial untuk mencari lokasi betul-betul 93 ekar ni. Dan inilah tempatnya, lokasinya yang dimansuh pada tahun 1990. Kalau kita tengok image satellite, okay, kita boleh mendapati bahawa pada lokasi ini, pada tahun 88, iaitu 2 tahun sebelum lokasi ini dikeluarkan daripada hutan simpan, memang dah bukan hutan lagi. You boleh tengok. Bagi saya, ini bukan hutan. Okay, dah ditebang atau dibalak dan dah dibuka. Ini adalah 2 tahun sebelum ia dimansuhkan. Dan kali kedua, Parit Dayung ni dia tiba-tiba muncul adalah pemansuhan yang paling recent, 2 minggu lalu, 5.5 hektar tu. Dan mananya tempat ini? Encik Mio juga kongsikan pelan warta ini dengan saya dan saya guna cara yang sama untuk dapat lokasi tetapnya. Tengok, mengikut image satellite, sejak sekurang-kurangnya ya, sejak tahun 2020, tapak ini sudah bukan hutan lagi. Sudah dibuka. Sebahagian daripadanya sudah menjadi jeti hutan melintang. Tapi baru-baru sajalah ia dimansuhkan. Jadi bagi saya ini memang penuh misteri. Sebab dalam semua rekod kerajaan, rekod rasmi ya, tak ada hutan simpan Parit Dayung. Selama 30-40 tahun, tiba-tibanya dalam 40 tahun ni boleh dimansuhkan 2 kali tanpa ada rekod yang ia wujud langsung. Bagi saya, watak utama kisah hari ini iaitu hutan simpan Parit Dayung memang kesian nasib dia. Sebab identitinya macam bayangan. Sekejap ada, sekejap tak ada. Yang ada pun atas kertas saja. Sebab dari image satellite dan kalau anda melawati tempat tu, anda akan perasan bahawa itu bukan hutan paya laut lagi. Sudah jadi benda lain. Siapa tahu penyelesaian bagi misteri ini? Tentulah orang yang mandatnya mengurus sumber hutan bagi kita, iaitu Jabatan Perhutanan Negeri Perak. Jadi saya pun tanyalah kepada mereka.
saya hantar email 2 kali dan sudah bagi pada hari ini yang saya buat rakaman ini adalah working day yang kelima. So pada semalam iaitu working day yang keempat, saya call pejabat Perhutanan Negeri Perak dan pegawai tu kata pengarah sudah terima email saya dan soalan saya. Tapi belum minit lagi dia kata kepada pegawai untuk ambil tindakan. Jadi bila atau jika ada balasan nanti, saya akan update dalam description video ini. Tapi kalau ini satu kisah misteri atau kesian kepada Hutan Simpan Parit Dayung, ia juga satu tragedi kepada kita. Mengapa? Sebab rakyat, kita terhilang satu khazanah alam semula jadi tanpa pengetahuan. Apa khazanah ini? Hutan paya laut itu penting. Hutan paya laut itu menjadi satu benteng alam semula jadi yang melindungi pantai daripada hakisan ombak. Ia juga satu tempat tinggal atau habitat yang penting dan kaya dengan kepelbagaian hidup seperti ikan, udang, ketam, siput, burung-burung, monyet dan banyak lagi. Yang tragedi ini juga berkaitan dengan kualiti tadbir urus perhutanan. Dan bayangkanlah kalau kisah hari ini, watak utamanya bukan Hutan Simpan Parit Dayung, tapi akaun simpanan anda, kita. Kan katakan anda simpan RM1,000 dalam bank dan anda expect bank itu akan jaga duit itu dengan baik-baik. Statementnya semua betul. So, jadi you pun percaya bank tu dan you tak pernah check statement pun. Dan 10 tahun dah lalu, tiba-tiba satu hari tangan you gatal selepas tengok World Cup atau apa, you buka statement dan you periksa statement tu. Dan terkejut, you perasan bahawa ada duit keluar masuk tanpa pengetahuan anda. You tak perasan pun, ada duit keluar dan masuk. Statement pun tak tally. Memang you akan rasa risau. You akan takut. Dia tu betul-betul ada kat situ ke? Dan tentulah you pergi tanya bank. Dan bank kata, dah terima inquiry ni dan akan balas. Tapi sudah 5 working days belum balas lagi. Ini bagi perhutanan, ini satu soalan mengenai kualiti tadbir urus. Dan tentunya ini bukan satu situasi yang unik kepada negeri Perak. Dalam pengalaman saya boleh buka platform Fate of Our Forest dan tengok mana-mana negeri, tentu ada misteri seperti ini. Tentu ada situasi seperti ini. Yang di mana hutan simpan tu hilang dan muncul sekali lagi. Atau nombor dan statement semua tu tak tally. Peta ada atau peta tak ada dan laporan tahunan pun tak tally. Jadi apa yang anda boleh buat? Kalau anda minat atau rasa nak cari penyelesaian bagi misteri ini, anda boleh cuba tanya kepada adun tempat anda. Anda boleh tanya kepada ahli parlimen anda. Sekurang-kurangnya boleh buat watar semua ni mudah dibaca dan percuma dibaca oleh rakyat. Sekarang kena bayar untuk ambil watar ni. Dan anda boleh juga pergi ke Fate of Our Forest untuk dapat update mengenai pemansuhan atau penambahan hutan simpan untuk dapat maklumat yang terkini. Itu saja untuk kisah hari ini. Tentu ada lagi misteri yang saya akan dapat cari. Dan saya rasa tak lama lagi akan ada misteri yang baru. Kita jumpa lagi.